Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli mendedahkan pernah dihubungi individu yang kononnya mewakili ahli perniagaan, Albert Tay Jian Eng, namun beliau tidak berminat untuk meneruskan sebarang perbincangan. Jelasnya, perkara itu dilihatnya sebagai satu lagi contoh biasa dalam politik Malaysia. Menurut Rafizi, baginya perkara berkenaan hanya deal yang tak menjadi, bukan cerita hero melawan penjahat. Albert tetap pemberi rasuah, yang lain pula penerima rasuah. Bezanya, penerima ini ialah orang yang pegang jawatan awam dan dapat mandat rakyat. Jadi merekalah yang sepatutnya dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Rakyat pun tak akan boleh terima kalau akhirnya broker saja yang dihukum tapi orang yang ambil duit terlepas begitu saja, katanya. Susulan itu katanya, beliau tidak setuju apabila ada pihak yang cuba mengangkat Albert Tay sebagai whistleblower hero. Whistleblower sebenar ialah orang dalam sistem yang dedahkan salah laku tanpa apa-apa kepentingan, sanggup ambil risiko atas dasar prinsip, bukan broker yang tersepit sebab duit tauke sudah bergerak, katanya.